Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus, sebuah tablet dengan harga bawah RM3,000. Tapi kita dapat display yang besar, bateri yang tahan lama, S Pen secara percuma, jarang berlaku pada tablet Samsung. Kemudian ada IP rating yang tinggi. Jadi dalam video ni kita nak bagi tahulah sebab-sebab kenapa tablet ni berbaloi untuk kita beli. Baiklah. Jom kita mulakan dengan bahagian display dia dulu. Jadi dia punya display ni besar gila, 13.1 inci. Bukan calon-calon lagi dah kalau ada ukuran display yang macam ni. Dia dah macam laptop punya size display. Memang best gila kalau kita nak layan YouTube, Netflix, Disney Plus, ataupun nak main game, nak buat kerja, multitasking semua tu. Memang best pada tablet ni. Resolusi dia pun tinggi, QHD+. Dan dia punya paparan ni memang nampak tajam. Dan lagi best, dia ada refresh rate setinggi 90Hz refresh rate. Memang smooth gila bila kita nak scrolling, main game pun terasa ringan, atau nak guna stylus pun rasa best je. Walaupun bukan AMOLED display, tapi panel LCD PLS ni pun dah cukup terang dan warna dia warna yang ke arah natural lah. Sangat sesuai untuk content consumption dan untuk buat kerja-kerja yang ringan lah. Dan part yang paling aku suka adalah kita dapat S Pen dalam kotak pembelian. Dapat secara percuma je harga pen yang ratusan ringgit ni. Dia bukan S Pen yang cikai, dia adalah S Pen yang sangat responsif, sangat laju, sangat best untuk kita melukis ataupun nak buat note dekat meeting ke, boleh gunakan S Pen ni. Untuk bateri pula, antara sebab tablet ni sangat berbaloi untuk kita beli, dia punya bateri ni memang besar gila. 10,090 mAh. Memang besar gila. Jadi dalam menggunakan tablet ni dalam sehari, buat kerja, layan movie, main game, edit gambar semua tu, dia punya screen on time boleh pergi sehingga 13 ataupun 15 jam. Memang padu gila dia punya bateri ni. Ini penggunaan penuh tau. Bukan sekejap-sekejap je. Kalau sekejap-sekejap, dia boleh bertahan dalam 2 hari ke 3 hari punya penggunaan. Memang tahanlah dia punya bateri pada Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ni. Dan dia juga ada pengecasan sepantas 45 watt. Cukup lagi sebenarnya untuk sebuah tablet. Sebab tablet ada bateri yang sangat besar dan memang jarang kita cas pada sebuah tablet. Melainkan anda adalah seorang heavy user yang sehari sekali kena cas. Itu mungkin agak slow lah untuk 45 watt tu. But still, 45 watt ni cukup laju sebenarnya untuk brand Samsung. Jadi, kalau anda adalah seorang yang pelajar, cikgu, pekerja ke, memang sangat sesuai lah untuk gunakan tablet ni sebab dia ada bateri yang sangat besar dan juga pengecasan yang cukup laju. So, Samsung gunakan chipset Exynos, chipset Samsung tersendiri. Jadi, dia lebih tahulah, dia lebih well-tuned je untuk dapatkan performance yang lebih optimize pada tablet dorang. Walaupun ini bukan chipset yang flagship, Snapdragon 8 Elite ke contohnya, tapi still ini adalah sebuah chipset yang mampu berikan performa yang cukup padu pada tablet ni dan cukuplah dengan harga jualan dia. Sepanjang gunakan tablet ni untuk buat tugasan harian lah, untuk buat office punya kerja, untuk edit gambar, edit video TikTok pun tak ada masalah pada tablet ni. Semuanya mampu running dengan smooth, mampu running dengan lancar je lah. Cuma kalau nak main game yang berat, game yang grafik tinggi tu, memang agak struggle sikit. Kemudian dia juga dipadukan dengan RAM sebesar 12GB, which is cukup besar sebenarnya, RAM sebesar 12GB ni. Jadi nak multitasking memang padu. Dia punya storage dalaman pun besar, 256GB dengan menggunakan storage jenis UFS 3.1. Jadi kalau tak cukup dia punya storage ni, kita boleh tambah menggunakan micro SD. Dia support sehingga 2TB. So tak payah risaulah dengan storage yang penuh. Untuk software update pula, Samsung adalah Samsung. Dia dah bawa dia punya kebaikan tu pada siri tablet pula. Kini dia punya software update ni, dia menyokong sehingga 4 kali update OS. Dan juga security update selama 5 tahun. Itu cukup lama. Maknanya kita boleh pakai tablet ni sehingga 2030. Satu tempoh yang lama lah untuk sebuah tablet. Dan jarang sebenarnya brand lain nak bagi harga macam ni kemudian dapat software ataupun security update yang lama macam Samsung bagi pada Galaxy Tab S10 FE Plus ni. Panjang betul nama dia. Di awal video tadi kita dah bagi tahu yang tablet ni menyokong IP rating yang tinggi. Yes, dia ada IP68. Jadi memang tak ada masalah kalau terkena debu, terkena air semua tu, memang tak ada masalah pada tablet ni sebab dia ada IP rating yang tinggi lah, IP68. Dan ciri yang sentiasa menjadi favourite yang takkan dapat dekat mana-mana tablet setakat ni adalah pada dia punya Samsung DeX.
ini adalah one of the best experience, one of the best features yang boleh dapat lah pada tablet Samsung. Tambah pula, aku memang akan selalu bawa dia punya keyboard untuk kegunaan seharian lah. Sejujurnya, aku tak biasa dengan dia punya trackpad. Even laptop pun, aku tak biasa. So, tanpa mouse memang tak boleh hidup lah. Jadi, kalau boleh connect dia dengan mouse, ada pula dia punya keyboard, kemudian ada Samsung DeX, memang satu combo yang perfect lah untuk guna tablet ni. Kita boleh jadikan dia sebagai laptop mini. Jadi, untuk siapakah yang sesuai je pada tablet ni? Of course, adalah pada cikgu, pelajar, pekerja yang office punya penggunaan kerja, sebab nak multitasking semua memang cukup lancar je pada tablet ni. Jadi kalau anda adalah seorang gamers yang tegah, inginkan performance gaming, memang tak sesuai pada tablet ni sebab dia punya chipset ni tak boleh running dengan grafik yang tinggi lah. Tapi selain daripada gamers, sangat sesuai. So guys, nampak ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulgadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.